Asal perkataan ma'juj itu daripada yamuj, menggelombang, mendidih, menggelombang, mendidih. Jadi Allah tinggalkan sebahagian mereka pada saat itu. Yamuj, menggelombang. Apa maksud menggelombang? Kalau mendidih kan gitu-gitu kan, maka mereka akan keluar dengan apa? Dengan banyaknya daripada puncak, dan dia akan turun gelongsor, gelombang tu, dengan begitu banyak keluar begitu terus gelombang, banyak, sangat banyak kepada sebahagian. Pangkat ayat 99. Di sini terdapat kalimah yamuj terambil dari kata mauj, iaitu gelombang atau ombak. Baik hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada muka surat 268. 268. Kita akan sama-sama baca ayat 99 sampai ayat 106. Ada dua bahagian lagi, dua chapter lagi. Satu, kita ada lagi semua sekali ayatlah 110. Jadi kita mula dari ayat 99 tu, jadi kita ada 111 ayat lagi. Ada lagi 11 ayat. Jadi ada tinggal lagi 2 chapter lah untuk kita habiskan pembahasan tafsir mengenai surah Al-Kahfi ni, insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama ayat 99 sampai ayat 106. Jadi baca dengan anak sama-sama Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Maka kami tinggalkan sebahagian dari mereka pada hari itu menggelombang kepada yang sebahagian, dan akan ditiup serunai sangkakala, maka kami himpunkanlah mereka sebenar-benar berhimpun. Ayat 100. Wa'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Dan kami pertunjukkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang-orang yang kafir sejelas-jelasnya. Itu ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Iaitu orang-orang yang mata mereka tertutup dari memperhatikan peringatanku,
dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Apakah menyangka orang-orang kafir itu bahawa boleh mereka mengambil hamba-hambaku selain aku menjadi pelindung? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka Jahannam untuk orang kafir menjadi kediaman. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, sukakah kamu kami beritahu kepadamu yang serugi-rugi amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu orang-orang yang sesat usahanya di kala hidup di dunia, padahal mereka menyangka bahawa mereka telah mengerjakan yang baik. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan kepada pertemuan dengan dia, maka gugurlah amalan-amalan mereka, seraya tidak akan kami adakan bagi mereka pertimbangan di hari kiamat. Zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah jadinya ganjaran mereka itu adalah Jahannam dari sebab yang telah mereka kafirkan itu, dan mereka telah mengambil ayat-ayatku dan rasul-rasulku jadi olok-olok. Baik, kita pergi bahaskan. Dan sebenarnya tertinggal ayat 99 tu. Ayat 99 tu sepatutnya dia kena masuk pembahasan tentang Iskandar Zulkarnain. Kemudian yang 100 tu sampailah ayat 106, yang itu tentang kesimpulan daripada kisah-kisah ataupun apa yang telah diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Jadi ayat 100 sampailah 110 itu adalah kesimpulan. Sementara 99 itu ialah yang berkaitan dengan masalah Ya'juj dan Ma'juj tu. Jadi dia tertinggal ayat tu. Sepatutnya dalam komponen ataupun satu kumpulan yang berbeza sebelum tu lah. Dia sama dengan yang sebelum ni. Baik. Tanda kiamat telah dekat. Kenapa tanda kiamat telah dekat? Tapi muallif masukkan kisah Ya'juj Ma'juj ayat 99. Kenapa muallif masukkan? Kerana muallif ingin mengaitkan dengan hari kiamat. Jadi oleh sebab tu dia tulis tanda dia punya tu ialah tanda kiamat telah dekat. Sebenarnya kisah Ya'juj Ma'juj tu sebelum tu. Sebab tu dia masuk seandainya kalau dia menganggap bahawa ayat ini termasuk ayat yang terakhir menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Tapi musannif atau muallif kitab dia tak masukkan begitu. Dia maksudkan bahawa sebenarnya tanda kiamat itu termasuk Ya'juj Ma'juj. Kemudian pada ayat 100 ialah cerita tentang hari kiamat. Jadi kalau dia buang ayat 99, kemudian nak cerita pula pada ayat yang 100, macam tak kena. Jadi oleh sebab tu muallif dia masukkan ayat 99 dalam bahagian yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Perhatikanlah ayat ke-98 sebagai perkataan yang keluar daripada Zulkarnain. Ayat 98 tu Zulkarnain ada cerita. Dia pertama sekali ialah Iskandar Zulkarnain dia mengatakan bahawa semua kekuasaan, semua kehebatan yang ada pada diri dia ialah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 98 yang berbunyi qala hadza rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Jadi
Iskandar Zulkarnain beritahu bahawa semua kehebatan yang dia miliki dan dia dapat selesaikan semua datang daripada rahmat Allah. Tapi Iskandar Zulkarnain beritahu, janji Allah apabila sampai, maka tembok tersebut akan musnah. Maksud dia ialah dia berkata, inilah satu rahmat dari Tuhanku, maka apabila telah datang perjanjian Tuhanku, wa'du Rabbi, perjanjian Tuhanku, dia akan menjadikannya rata dengan bumi, dan janji Tuhan itu adalah benar. Maksud dia tanda-tanda janji, iaitu akan mendatangkan Ya'juj Ma'juj apabila tanah tu jadi rata. Benteng yang dia buat, tembok yang dia buat hancur, jadi rata, jadi Ya'juj dan Ma'juj tu keluar balik, maka itu adalah janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Iaitu Ya'juj Ma'juj tanda akhir zaman, dan bila dia keluar menunjukkan kiamat akan berlaku. Itu janji Tuhan. Jadi muallif kata kat sini, perhatikanlah ayat 98 sebagai perkataan yang keluar dari Zulkarnain setelah benteng atau bendungan yang teguh itu selesai beliau bangunkan. Walaupun dah siap bangun, walaupun Ya'juj Ma'juj dah terkepung ataupun tak boleh masuk, tetapi Iskandar Zulkarnain tahu bahawa setiap yang namanya makhluk, sehebat apa pun dia buat, sampai ajalnya, masanya, dia akan musnah. Jadi oleh sebab itu Iskandar Zulkarnain beritahu, semua ni datang daripada Tuhan, tapi apabila janji Tuhan dia musnah, maka Ya'juj Ma'juj pun akan keluar. Beliau berkata bahawa suatu waktu kelak tidak akan ada guna benteng itu lagi. Betapapun kuatnya sekarang, jika datang ketentuan Tuhan itu, dia akan sama rata saja dengan bumi. Artinya tidak ada lagi nilainya dari segi pertahanan. Sebagaimana yang kita lihat pula pada dinding tembok Cina yang terkenal itu, yang dikerjakan dengan tenaga manusia beribu-ribu dan bertahun-tahun dan beribu kilometer pula panjangnya, sekarang hanya jadi sejarah belaka. Kerana tanah Tiongkok yang besar tidak akan dapat dipertahankan lagi dengan benteng seperti demikian. Maka sangat majunya alat-alat penyerbuan perang di darat, di laut dan juga di udara. Demikianlah seterusnya yang akan kejadian di antara manusia zaman demi zaman. Maka kami tinggalkan sebahagian dari mereka pada hari itu, mengelombang kepada sebahagiannya. Yamuju, kan kita dah belajar asal perkataan Ma'juj itu daripada Yamuj, mengelombang, mendidih, mengelombang, mendidih. Jadi Allah tinggalkan sebahagian mereka pada saat itu. Yamuj, mengelombang. Apa maksud mengelombang? Kalau mendidih kan gitu-gitu kan, maka mereka akan keluar dengan apa? Dengan banyaknya daripada puncak, dan dia akan turun gelongsor, gelombang tu, dengan begitu banyak, keluar begitu terus gelombang, banyaknya, sangat banyak, kepada sebahagian. Pangkat ayat 99. Di sini terdapat kalimah yamuju terambil dari kata mauj, iaitu gelombang atau ombak. Tuhan telah memilih kalimat itu untuk menempatkan bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Batas-batas kepulauan, benua dan tanah dan kian lama kian hilang dari bertambahnya kemajuan alat-alat pengangkutan. Tidak ada suatu negeri lagi yang dapat mempertahankan darah keturunan atau suku dan saka. Kadang-kadang bergelombanglah suatu bangsa berpindah, memboyong dari satu negeri ke negeri lain, baik kerana desakan hidup, mencari kediaman yang subur,
sebagai selalu terjadi dalam sejarah atau penyebuan dari sebab peperangan. Ingat saja sebagai gelombang besar masuknya tentera Napoleon, 800,000 banyaknya, seketika penyerangan Moskow pada abad ke-19. Ingat saja peperangan-peperangan besar yang terjadi sesudah abad ke-20 ini 2 kali. Kadang-kadang berjuta manusia menggelombang ke atas manusia yang lain. Ada yang terdesak kalah, ada yang habis terhimpit. Apa maksud daripada kalam muallif? Kalam muallif ni, beliau cuba untuk bagi tahu bahawa Iskandar Zulkarnain dulu, orang yang menyerangnya, Ya'juj Ma'juj tu, dia dah tak dapat dah. Maka dia pergi ke tempat lain. Kita ada bincangan itu tentang Khazar itu. Maka dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Sehinggalah golongan yang asal Ya'juj Ma'juj ni, dia pergi perang antara negara-negara. Keturunan dia ni lah pergi perang antara negara-negara. Dan pergi perang tu dengan jumlah yang banyak, pergi ke satu-satu kawasan. Dalam abad ke-20 ini saja dapatlah kita perhatikan sebahagian mereka di hari itu bergelombang ke atas sebahagian yang lain, sehingga gelisahlah dunia ini berjumpa dan berkonfrontasi. Dari sehari ke sehari, kita sebagai manusia yang berakal merasakan betapa hebatnya kegelisahan yang menimpa dunia di masa ini. Setiap waktu dipelopori oleh negara yang besar-besar. Orang yang bersedia akan perang akan bergelombang, berombak lagi. Kita boleh tengok macam mana gelombangnya, iaitu orang-orang daripada Eropah, iaitu orang yang ada di kawasan UK yang ada di kawasan-kawasan itulah. Bagaimana orang Inggeris mereka bergelombang berpindah. Kalau kita tengok Australia tu sebenarnya ada orang asal dia, gelombang dia pergi ke situ, akhirnya dia duduk kat situ. Sama juga Amerika tu ada dia punya orang asli dia, bergelombang pergi situ, akhirnya dia jadi paling ramai kat situ. Dia bergelombang pergi, dan akhirnya berlaku hari ini yang dimaksudkan gelombang kemusnahan demi kemusnahan, yang dimaksudkan oleh musannif ni, iaitu peperangan. Jadi musannif ni dia maksudkan ialah Ya'juj Ma'juj itu ialah pemikiran. Musannif daripada awal lagi kita dah boleh baca, sebab dia dah beritahu awal, iaitu yang dia gambarkan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu ialah pemikiran. Pemikiran yang merosakkan itulah Ya'juj Ma'juj. Tapi kita pernah bagi tahu dahulu bahawa sebenarnya keturunan Ya'juj Ma'juj ni pergi ke Khazar, kemudian dia pun berpindah disebabkan oleh peperangan. Jadi bila dia pindah, dia menguasai satu kawasan. Dia pergi sindah, dia menguasai satu kawasan. Sehinggalah pemikiran mereka itu menguasai cara berfikir orang yang berperang pada waktu itu. Jadi itulah yang cuba dimaksudkan oleh musannif, iaitu pemikiran. Ya'juj Ma'juj tu bukan bangsa, tetapi adalah pemikiran. Dan akan ditiup serunai sangkakala. Maksud ditiup serunai sangkakala, iaitu kalau dah keluar Ya'juj Ma'juj, maka tanda kiamat sudah begitu dekat. Sesudah entah beberapa tahun berhanyut-hanyut, berombak, bergelombang, dan sebahagian hendak menindas yang lain, bergelombang di atas gelombangnya, maka akan berbunyilah serunai sangkakala, terompet panggilan atau siren pemberitahuan bahawa kiamat itu telah dekat masanya. Maka kami himpunkan mereka sebenar-benar berhimpun. Itulah kat sini dia ayat yang ke-100, ayat hujung 100 nanti ada kaitan dengan ayat 100.
Ayat hujung 99 ada kaitan dengan ayat 100. Jadi Allah kata, maka kami himpunkan mereka sebenar-benar berhimpun, iaitu hari kiamat. Jadi ayat 99 dia tak boleh pergi ke sana, grup yang satu lagi, dia kena grup yang ini, sebab kaitan dia dengan hari akhirat atau hari kiamat. Jadi kalau dia buang, jadi tak, ayat 100 tu macam tak ada relate, tidak tahu macam mana permulaan dia. Jadi Allah bagi tahu bahawa apabila berlaku Ya'juj Ma'juj tu, maka itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Jadi musannif dia tak nak bagi tahu makhluk yang keluar. Dia nak bagi tahu bahawa yang dikatakan bahawa dekatnya kiamat ialah pemikiran Ya'juj Ma'juj yang suka untuk melakukan peperangan. Bila perang, akhirnya dunia ni jadi hancur. Yelah, dia letaknya bom pecah situ, letak bom pecah sini, maka yang bawah pun juga akan apa? Akan pecah juga. Maka akan keluarlah daripadanya dukhon, iaitu api daripada tanah. Maka akan keluar juga api dan lava-lava yang panas daripada tanah, dan menyebabkan bumi ni terubah daripada dia punya landasan dia. Maka pada waktu itu bumi dia keluar jatuh. Maka pada waktu itulah akan dengarnya bunyi trompet, bahawa kemusnahan total kepada bumi. Tu dia nak beritahu macam tu. Baik. Maka kami himpunkan mereka sebenar-benar berhimpun. Ujung ayat 99. Berapa lama lagikah masanya itu? Seorang pun tidak ada yang dapat menjawabnya, walau Nabi sekalipun. Nabi pun tak jawab. Ketika malaikat Jibril bertanya, bilakah hari kiamat? Maka Nabi tak jawab. Nabi cuma cakap, al-as-sa'ilu a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Ada Arab Badui tanya pada Rasulullah, bilakah hari kiamat? Nabi pun tak jawab. Baik. Sebab ukuran waktu bagi Allah lain dengan ukuran waktu bagi kita. Ukuran waktu bagi Allah tu tak sama. Allah tak perlu pada waktu. Waktu ni makhluk je yang perlu. Makhluk saja perlu. Allah menjadikan setiap waktu tu berbeza-beza. Contohnya, kita keluar saja bumi, mana ada siang? Keluar daripada bumi, mana ada siang? Oleh sebab tu dia tak panggil hari, dia panggil souls. S-O-L-E-S, souls. Kalau dia telah berputar mengikut orbit dia, maka dia kira satu souls. Dia tak panggil satu hari. Sebab satu hari ada matahari, bila keluar tak ada matahari. Yang adanya ialah putaran mengelilingi matahari. Maka oleh sebab tu berbeza, sangat-sangat berbeza. Bila kita keluar ke planet-planet lain, itu juga sudah berbeza. Kenapa berbeza? Kerana bergantung kepada kadar dekat dan jauhnya daripada matahari. Kalau dia dekat dengan matahari, maka hari menjadi sedikit. Hari menjadi pendek, waktu dia jadi pendek. Tapi kalau jauh lagi sampai ke Pluto, jauh daripada matahari ni jauh lagi, maka dia akan pusing orbit yang begitu jauh. Jadi kalaulah yang dekat ni, orbit dia dekat je. Kita dengan orbit matahari kita 24 jam jadi satu hari, atau 12 jam siang. 12 jam siang. Yang mana depan lagi daripada bumi, dekat dengan matahari, boleh jadi 6-7 jam dah siang. Sebab dia dah hanya putar tu, habis satu putaran, dia dah siang. Kemudian bila dia putar pula tempat yang tak kena matahari, dia jadi malam. Boleh 6 jam, boleh jadi 12 jam dia sudah pun putar satu hari. Kita 24 jam.
Yang mana yang lebih jauh lagi, mungkin selama 15 hari satu 15 hari di bumi bersamaan dengan satu hari. Jadi oleh sebab itu, boleh jadi bila kita keluar daripada bumi, maka kita boleh pilih tempat yang mana lebih lambat hari dia, maka lebih lambatlah dia tua. Yang mana dekat dengan matahari, cepatlah dia tua. Kalau kita tersalah pergi keluar bumi, tersalah pergi planet, pergi yang depan daripada kita, balik-balik kita dah apa? Berjanggut dah. Berjanggut dah. Dah tua dah usia kita, 60 tahun dah. Anak kita masih lagi belas 15 tahun. Sebab apa? Sebab kita tersalah masuk planet. Kalau kita tersalah pula pergi ke jauh, silat hari bulan, anak kita dengan kita sama level. Sama level. Dia umur 20, kita sekarang umur 30, dia 30, kita balik pun 30 lagi. Sama level dengan dia. Boleh jogging sama-sama pula. Gitulah. Sebab masa tu berbeza-beza. Tapi Allah perlu tak masa? Tak perlu. Allah tak perlu masa. Masa-masa ni hanya untuk makhluk. Baik. Sebab ukuran waktu bagi Allah dengan ukuran waktu bagi kita, kita mengukur waktu dengan patokan bumi mengelilingi matahari 24 jam sehari semalam, yang dikumpulkan menjadi perhitungan bulan dan tahun. Sedang kekuasaan Tuhan meliputi kepada beribu warga matahari lagi. Bahkan ada yang lebih besar dari matahari kita. Allah tak perlu matahari kita tu, sebab Allah menjadikan berjuta-juta lagi matahari. Macam mana kita tahu berjuta-juta? Tengok je lah bintang tu. Kita tengok bintang tu yang bercahaya tu, sebanyak bintang tu semua mewakili satu matahari untuk satu bima. Untuk satu bima. Bima ni dia ada orbit-orbit dia yang planet-planet berputar mengelilinginya. Itu dipanggil sebagai bima. Jadi satu matahari mewakili satu bima. Tapi entum semua kalau belajar sains, entum tengok dekat atas tu, bintang-bintang tu sebenarnya kebanyakan daripadanya ialah apa? Ialah palsu. Apa maksud palsu? Dia sebenarnya sampai kepada kita, dia dah mati dah. Bintang tu dah meletup dah. Dah mati dah. Bima tu dah tak ada dah. Tapi cahaya tu masih sampai pada kita. Contohnya matahari. Matahari kita terbenam, tengok ada matahari kan. Kalau pukul 7, 7.15, 7.14 kita tengok ada lagi matahari kan. Sebenarnya itu bukan matahari. Sebab matahari sudah terbenam, yang tertinggalnya ialah cahaya dia. Selama 8 minit. Sama juga dengan fajar kazib dengan fajar sodik. Kita tengok matahari dah keluar dah. Oh, matahari dah keluar. Sunrise, matahari belum keluar. Yang keluarnya ialah cahaya matahari itu. Sebanyak 8 minit. Itu yang kita punya 8 minit. Yang hujung jauh tu, tak berapa jauh, tak tahulah. Kalau kita yang dekat, bukan dekat, maksud kita jauh daripada matahari pun 8 minit. Yang ujung-ujung sana tu, yang kita tengok berkedip tu, ialah cahaya yang sudah pun apa? Mati. Dia punya bintang dah mati. Yang tinggalnya ialah cahaya nak pergi ke mata kita je. Tinggalnya. Jadi oleh sebab tu, itu belum tentu lagi bintang tu adalah bintang. Mungkin dia tinggal cahaya sahaja. Gitulah. Baik. Seterusnya, bahkan ada yang lebih besar daripada matahari kita. Jadi Allah tak perlu. Allah tak perlu matahari kita. Allah dah jadikan matahari yang begitu banyak. Jadi tak perlu. Berkumpul sebenar-benar berkumpul. Artinya tidak ada yang akan ketinggalan. Dan tidak akan ada perbezaan perhargaan. Kerana semua manusia sama di sisi Allah. Semua hancur. Daripada dulu sampai sekarang dibangkitkan. Tak ada perbezaan. Baik.
Cuma di atas dunia ini juga manusia yang kerap kali meminta keistimewaan perhargaan, maka ketika akan menghadapi perhitungan dan penelitian amal, akan samalah segala orang. Tidak ada yang mendapat kekecualian. Dalam dunia, bolehlah orang ni ada jawatan, dia didahulukan. Dia ada duit, maka dia boleh ke hadapan. Dia ada pangkat, maka boleh ke hadapan. Tapi bila dibangkitkan masa hari pembalasan, tak ada siapa yang boleh menyogok lagi. Tak ada siapa. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa. Kat dunia dia ada duit, bolehlah dia sogok. Nanti dia bangkitkan balik semula, jawatan pun tak ada. Saya ketua kampung. Kampung mana? Kampung mana? Siapa sign kan? Tak ada nama. Kampung kita pun tak ada, apa pun tak ada, majlis pun tak ada, semua tak ada, jawatan tak ada. Pergi jumpa malaikat. Nak 100 apa? Duit pun tak ada. Kan? Jadi nak sogok pakai apa? Nak bagi tahu jawatan apa? Semua tak ada. Dibangkitkan sama keseluruhannya. Kalau di dunia tu kosong, maka kat sana pun kosong. Kalau ada pangkat pun, kita dibangkit pun kosong. Semua dalam keadaan kosong. Cuma di atas dunia ini juga manusia yang kerap kali meminta keistimewaan perhargaan, maka ketika akan menghadapi perhitungan dan penelitian amal, akan samalah segala orang. Tidak ada yang mendapat kekecualian. Dan kami petunjukkan neraka Jahannam pada hari itu kepada orang-orang yang kafir sejelas-jelasnya. Ini ada perbahasan. Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Baik, kita baca hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 258. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Wa bihi qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku sambil berkata, kamu berada di dunia ini adalah seperti orang asing. Atau orang yang mengembara. Apa maksud orang asing? Maksud kita tak kenal orang sekeliling kita. Kalau kita tak kenal orang sekeliling kita, kita nak berbual tak? Tak, kita tak berbual lah sangat. Kita mungkin tegur, tapi kita tidak berbual. Kita ambil kisah tak tentang dia orang? Tak, kita tak ambil kisah pun. Sebab kita tak kenal dia orang, dan dia orang tak kenal kita. Dan kita bukan nak duduk dekat situ. Jadi oleh sebab tu kita jadi orang asing. Contoh dia, kita pergi nak pergi KL, sampai dekat RNR, ada tak kita pergi kisahkan orang yang kerja kat RNR tu bila balik je? Ada. Assalamualaikum. Letih ya, balik kau apa? Punyalah apa? Dia punya meriahnya tanya soalan macam itu kan. Gaji berapa? Kan? Oh, best juga kan. Ni selalu lauk apa habis? Banyak pula di situ. Kita tak kenal dia. Dia pun takkan nak layan jawapan pada kita yang kita tanya tu. Dia buat tak tahu je. Semua orang sibuk dengan kerja masing-masing. Semua orang tak ambil tahu pun. Dan tak pernah ada orang ke RLR tanya kita kan, sambil-sambil masa tu, abang nak pergi mana bang, kata. Tak pernah tanya. Tak ada siapa pun bertanya. Tak ada siapa pun bertanya. Itu adalah sifat orang asing. Jadi oleh sebab tu kita dalam dunia ni seumpama kita orang asing. Ada tak kita nak ambil tahu hal orang? Tak. Yang pentingnya kita nak
sampai ke tempat yang kita tuju ataupun apa yang kita nak buat. Selebih daripada tu kita tak ambil tahulah. Kamu berada di dunia ni seperti orang asing atau orang mengembara. Orang mengembara, satu, dia tahu ke mana tempat dia nak pergi. Satu orang mengembara ni. Pernah tak orang mengembara dekat abang nak pergi mana bang? Kata, saya pun sebenarnya tak tahu ke mana saya nak pergi. Pernah tak? Pernah tak orang jawab macam tu? Tak pernah. Orang pergi musafir ni, dia tahu kat mana dia nak musafir, kan? Tapi mungkinlah dia kata, saya pergi KL tapi tak tahulah nak berhenti kat Batu Pahat dulu ke nak berhenti ke Melaka. Itu lain lah. Tapi tujuan asal dia nak pergi ke Melaka, nak pergi ke KL. Jadi oleh sebab itu dia dah ada niat. Itu ciri orang bermusafir. Yang kedua, orang yang bermusafir ni dia tak bawa barang banyak. Dia tak bawa. Dia sebab dia tahu bahawa dia tidak akan menetap dekat situ. Jadi dia takkan bawa barang. Dan dia tidak akan menambah barang ataupun menambah beban dia. Sehingga dekat keluar nak pergi KL, keluar dekat Macap. Pergi dulu beli set sofa dekat Macap. Singgah pula dekat Batu Pahat ataupun dekat Air Hitam, beli pula meja. Mana ada orang bertambah susah kita nak bergerak. Jadi oleh sebab tu Rasulullah bagi analogi. Engkau ni sebenarnya nak pergi ke akhirat. Kau sebenarnya nak pergi syurga. Jadi Rasulullah beritahu, jadikan kau macam orang mengembara, iaitu dah tahu ke mana kau nak pergi. Dalam dunia ni nak pergi mana? Nak pergi ke akhirat. Saya nak pergi akhirat. Saya nak mati, saya nak pergi bertemu dengan Allah. Saya nak balik ke syurga balik semula. Jadi jangan tambah beban. Jangan perjalanan bawa beban. Yang kedua, jangan tambah beban. Yang kedua, jangan tambah beban. Apa beban-beban tu? Dunia. Dunia tu ikut kita ke? Tak, dia tak ikut kita. Jadi oleh sebab itu adalah beban. Dan Ibnu Umar berkata, bila kamu berada pada waktu sore, pada waktu petang, maka janganlah menantikan pada waktu pagi. Orang mengembara kalau boleh nak sampai cepat. Dia berhenti kat Rainar tu, okeylah, kita duduk kat sini 3 hari lah. Ada? Tak ada, tak pernah dia buat dia orang. Kan? Tak ada pula tiba-tiba nak kata tu. Kalau boleh, dah kencing-kencing, dah sudah semua, dah makan. Okey, jalan. Kan? Maksud dia kita nak cepat sampai. Jadi jangan tunggu-tunggu. Kalau sekaranglah kita dah sedar, aku nak pergi syurga. Nak pergi syurga ni macam mana? Jalan dia ialah dengan melakukan perkara baik. Maka jangan tunggu nak buat perkara baik, sekarang buat. Jangan tunggu nanti kalau ada waktu lapang barulah aku zikir. Tak adanya, sekarang. Sekarang. Sebab itu adalah tunggangan kita, wasilah kita untuk sampai. Dan bila kamu berada pada waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu petang. Dah waktu pagi, geraklah. Atau waktu petang, geraklah. Jangan tunggu. Pergunakanlah masa sihatmu untuk menyongsong masa sakitmu. Dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyongsong saat kematian. Jangan waktu mati baru kita nak tersedar, nak infak. Jangan tunggu dah nyawa dekat sini dah, tangan tak boleh nak ketik dah, bang nak infak tu kan, QR kan, tangan nak angkat pun tak boleh dah. Janganlah, mulut pun tak boleh nak berbunyi dah. Pada waktu tu tak ada siapa faham. Dan kalau orang faham ke dia nak buat ke? Dia tak nak buat. Kalau dia buat infak, aku tak dapat harta tu kan. Jadi aku tak nak. Tunggu dia tak faham. Apa? Orang tak faham. Sampai mati. Dapatlah harta tu balik kat aku. Gitu lah. Jadi oleh sebab tu jangan tunggu. Kalau sekarang. Kalau nak tunggu juga boleh. Apa dia? Buat wasiat lah. Buat wasiat siap-siap. Tapi ingat, wasiat tu bukan keseluruhan jumlah boleh. Hanya berapa persen saja yang dibenarkan daripada wasiat. Selain daripadanya tak boleh. Jadi kenapa Allah buat macam itu? Sebab kita
nak benda tu untuk kita waktu kita sedar, waktu kita berkemampuan buat, tetapi kita dah buat, itu untuk kita. Tapi kalau kita dah sakit baru nak buat, itu kan untuk kita, itu untuk orang. Jadi untuk kita, waktu kita sedar, waktu kita sihat, jangan tunggu-tunggu. Masa pun sama, jangan tunggu-tunggu. Aku lapang nanti baru aku buat. Atau kita waktu sihat, jangan tunggu. Nantilah buat. Nanti dah sakit, dah tak boleh buat. Kalau kita sakit, kita dah buat, kemudian kita sakit, jangan risau. Sebab Allah akan memberi ketika kita sakit, pahalanya sama macam yang kita sihat, yang kita buat. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sambung bacaan hadis lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqallahu minkum.